Saya sudah tiada anak lagi. Satu-satunya anak saya sudah pergi, kata ibu kepada Sky Chang Ji Siang, 20 tahun, salah seorang daripada individu yang maut dalam nahas di kilometer 32.5 Jalan Muar ke Segamat berdekatan Bandar Baru Sagil malam 24 Oktober. Lebih menyedihkan, anak tunggalnya itu baru semalam mengambil motosikal baru jenis Yamaha Y15ZR namun terbabit dalam kemalangan mengerikan. Chan berkata demikian ketika ditemui di Jabatan Forensik Hospital Tangkak pada 25 Oktober. Chan yang ditemani ahli keluarga lain kelihatan sayu ketika menunggu jenazah anak lelakinya yang menjalani proses bedah siasat. Dalam kemalangan jam 10.20 malam, selain Ji Siang, turut terbunuh ialah kenalan wanitanya Pang Chok Chong, 18 tahun. Kedua-dua mangsa meninggal di tempat kejadian akibat cedera parah di kepala dan anggota badan lain.